Nak gaji yang tinggi ataupun kerja yang fleksibel? Korang nak pilih yang mana? Soalan yang lagi penting daripada soalan itu adalah kena tanya, kenapa nak ada gaji yang tinggi? Sebab ada banyak benda yang walaupun gaji tinggi, susah nak dapat. Okey? Contohnya, kalau anda ada gaji yang tinggi, anda mungkin kerja lagi banyak. Bila kerja lagi banyak, tak ada masa. Sedangkan mungkin anda sebenarnya bukan nak kaya duit, tapi nak kaya masa. Kita mungkin nak kaya masa sebab kita guna masa tu untuk mungkin nak spend time dengan keluarga, dengan anak-anak. Ataupun kita ni seorang yang sukakan flexibility sebab bila kita asyik tak fleksibel, kita masa tak ada, kita asyik ikut arahan bos cakap kita ikut, so kita tak rasa bebas, tak rasa orang kata boleh buat benda-benda kita minat-minat kita sendiri, so kita rasa macam terkongkong, so life tak happy. But ada juga perkara yang kita perlu ada duit untuk kita mendapatkannya. Contohnya, kalau korang nak dapat kereta impian korang, kereta Mercedes, BMW, sudah tentu kena ada ini. Kalaulah korang nak pergi melancong ke Perancis, Jepun, Australia dan sebagainya, pun kena ada duit juga. So sebenarnya apa yang korang nak? Sama ada korang nak gaji yang tinggi ataupun kerja yang fleksibel. Nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.